Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wal din. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Summa amma ba'd. Alhamdulillah. Pertamanya yang saya muliakan ahli jawatan kuasa masjid, sahibul fadilah al-fadil tuan imam, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang penuh keberkatan ini Allah taala memilih kita semua untuk disibukkan, dihabiskan masa kita pada malam ini di dalam rumah-Nya Allah. Lebih khusus lagi di dalam majlisul ilm, di dalam majlis ilmu, iaitulah majlis yang sangat disukai dan dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana hayat baginda sallallahu alaihi wasallam masih ada di atas muka bumi ini. Mudah-mudahan majlis kita, perhimpunan kita pada malam ini dirahmati, diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Hadirin sekalian, seperti biasa kita menyambung pengajian kitab kita melalui kitab 40 hadis yang menghimpunkan peristiwa akhir zaman yang disusun oleh almarhum Syahid Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam rahimahullahu taala alaihi. Dan untuk makluman semua, kita sudah sampai pada hadis yang ke-20. Hadis yang ke-20 telah diberikan tajuk oleh pengarang kitab kita, iaitulah almarhum Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam, dengan tajuk hamba menjadi tuan dan berdirinya bangunan-bangunan pencakar langit. Jadi seperti yang kita sedia maklum, hadirin sekalian, kitab kita ni adalah kitab yang menyusun hadis-hadis yang menceritakan tentang alamat, tanda-tanda, peringatan-peringatan Nabi tentang akhir zaman. Dan di antara salah satu tanda-tanda yang disebutkan oleh Nabi kepada kita semua berkaitan dengan akhir zaman, ataupun maksudnya ialah tanda-tanda betapa kehidupan kita di dunia ataupun kehidupan alam ini sudah menuju kepada pengakhirannya. Ada tanda-tanda besar yang disebutkan sebagai alamatul kubra, dan juga ada tanda-tanda kecil yang disebutkan sebagai alamatul sughra. Dan hadis pada malam ini, hadirin sekalian, tajuknya hamba menjadi tuan dan berdirinya bangunan-bangunan yang mencakar langit. Ini disebutkan oleh ulama antara tanda-tanda kecil. Tanda-tanda kecil kiamat. Walaupun ianya adalah tanda-tanda kecil kepada kiamat, maka semua ini dia datang melalui amaran daripada Nabi SAW. Pertama, bila datang hadis yang sifatnya begini, kita kena sedia maklum, ia memberikan khabaran kepada kita betapa kita ini sudah dekat dengan hari akhir ataupun hari kiamat itu. Yang kedua, maknanya ialah bila datang amaran Nabi berbentuk hadis yang sebegini, apa yang perlu kita fahami ialah pada amaran-amaran ini banyaknya ancaman-ancaman yang kalau kita semua umat-umat Nabi, umat Islam tidak berhati-hati dengan amaran ini, boleh jadi kita akan terjebak ataupun tergelincir kepada perkara-perkara yang akan mengundang kebinasaan ataupun kesengsaraan yang berpanjangan, hadirin sekalian, wa na'udzubillahi min zalik. Jadi malam ni, hadirin sekalian, kita nak berkongsi, kita baca akan hadis yang ke-20 ni. An Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala fa akhbirni 'anis sa'ati qala
mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa akhbirni an amaratiha an talidal amatu rabbataha wa an taral uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyani. Rawahul Muslim. Maknanya daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu qala, daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu ia berkata. Hadis ni hadis sekalian adalah hadis yang masyhur. Mungkin dari kalangan kita ni dah biasa dah dengan hadis ni. Hadis ni adalah hadis yang kalau kita tengok dalam perbahasan hadis, maka ada ulama hadis yang menyebut hadis ni adalah dinamakan sebagai hadis Jibril. Iaitu peristiwa ketika mana Jibril alaihi salam datang bertemu dengan Nabi dalam keadaan Jibril menyerupai seorang lelaki yang berpakaian putih bersih dan tidak ada tanda-tanda seperti mana seorang musafir. Dan adalah beberapa pertanyaan kepada Nabi SAW oleh Jibril tu. Dan di antara persoalannya ialah berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini. Jadi kita kena faham pada hadis yang ke-20 ini, ianya adalah hadis yang dipotong. Hadis yang telah dipotong daripada keseluruhan hadis yang panjang. Kan Jibril AS datang bertemu dengan Nabi dalam masjid Nabi, iaitu Masjid Nabawi di Madinah, disaksikan oleh para sahabat yang ada pada waktu itu. Salah seorangnya ialah Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu yang meriwayatkan hadis ini. Kata Sayyidina Umar, dia melihat lelaki ni bila dia datang bertemu dengan Nabi SAW, dia duduk di hadapan Nabi SAW dalam keadaan dia mengenakan, mempertemukan di antara lutut dia dengan lutut baginda Nabi SAW dan meletakkan tangannya di atas riba mulia Nabi, atas paha mulia Nabi SAW, sambil dia bertanya beberapa soalan. Antaranya, akhbirni anil iman, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, bagi tahu kepadaku, khabarkan kepadaku apa itu iman. Maka Nabi jawab satu persatu. Kemudian dia tanya pula soalan, khabarkan kepadaku apa itu Islam. Maka Nabi SAW pun jawab satu persatu. Kemudian dia tanya lagi kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, bagi tahu kepadaku apa itu ihsan. Maka Nabi jawab ihsan sekian. Maka akhirnya dia bertanya lagi, wahai Muhammad, mata sa'ah, bila akan berlakunya kiamat tu? Maka Nabi SAW pun menjawab dengan jawapan mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya itu tidaklah lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Bukan jawapan Nabi itu orang yang bertanya itu lebih tahu dah. Kadang-kadang kan habis sekalian kita selalu terdengar ada orang yang menterjemahkan dengan terjemahan yang salah pada hadis. Kalau ikutkan jawapan Nabi bila Jibril alaihi salam bertanya kepada Nabi mata sa'ah, bila waktu, bila hari, bila tarikh akan berlakunya kiamat tu. Maka kebiasaan kebanyakan ada yang menterjemahkan hadis ni dengan terjemahan dia bagi tahu bahawa Nabi jawab orang yang bertanya lebih mengetahui daripada yang ditanya. Yang ini salah. Kalau terjemahan yang betulnya kata Nabi SAW ialah mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya ini, Nabi lah, lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Maknanya Nabi bagi tahu, Nabi pun tak lebih tahu dan dia pun tidak lebih tahu. Makna dua-dua tak tahu. Sebab tu guru kami habis sekalian, guru hadis kami di Jordan, antaranya Syekh Abdul Rahman Ar-Rubai. Dia ni daripada Yaman pergi ke Jordan jadi pensyarah mengaji dengan dia, salah seorang guru hadis kami. Jadi dia pernah sebut hadis sekalian berkaitan hadis ni. Dia bahas dua orang ni. Siapa yang bertanya, siapa yang menjawab. Yang bertanya Jibril, yang menjawab Nabi SAW. Apa soalan yang Jibril tanya kepada Nabi? Dia tanya bila berlaku kiamat. Apa jawapan yang Nabi jawab?
orang yang bertanya, orang yang ditanya tidaklah lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Mana Nabi bagi tahu apa? Aku tak lebih tahu tentang kiamat ni bila berbanding dengan kamu pun tak lebih tahu juga daripada aku tentang bila berlakunya kiamat. Kata Syekh Abdul Rahman Ar-Rubai, guru hadis kami ni, dia kata apa? Yang berdialog ni siapa? Pertama Jibril. Siapa Jibril? Jibril alaihi salam ini adalah ketua kepada para malaikat. Dia bertanya kepada siapa? Kepada Nabi. Siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Guru kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, dia syarah hadis ni lah. Dia kata Nabi Muhammad yang menjawab pertanyaan ini pula adalah ketua kepada al-mursalin. Ketua kepada para malaikat bertanya kepada ketua kepada rasul-rasul ni. Maknanya tidak ada manusia yang lebih boleh mengatasi dua ni. Kalau dari kalangan malaikat, tak ada malaikat yang boleh mengatasi, melebihi malaikat Jibril kerana dia adalah penghulu kepada para malaikat yang lain. Dan tidak ada nabi-nabi yang boleh mengatasi Nabi kita Muhammad SAW kerana dia juga Sayyidul Mursalin. Yang ni dialog besar ni. Walaupun hadis ni hadis yang acap kali kita dengar kan. Banyak kali hadis ni kita dengar. Tetapi falsafah. Ada ulama hadis yang membahaskan yang berdialog ni, yang tanya dan jawab ni adalah dua tokoh figure yang cukup besar. Pertama Jibril, ketua penghulu dari kalangan Rasul. Yang keduanya Nabi kita Muhammad, penghulu ketua kepada, Jibril penghulu kepada malaikat. Yang kedua Nabi kita penghulu kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Jadinya kalaulah dua ketua ni pun tak tahu, macam mana mungkin hadis kalian, bagaimana mungkin ada selain daripada Nabi yang boleh meneka-neka bila tarikh waktu tahun akan berlakunya kiamat. Bila disebut tentang mata sa'ah, ulama bahas pertama sa'ah itu adalah nama. Salah satu kepada nama-nama kiamat. Kerana kiamat ni kan dia memiliki nama yang sangat banyak. Antara nama-nama kiamat ni adalah nama yang Allah sendiri berikan kepada kiamat itu. Iaitu di dalam Al-Quranul Karim. Banyak surah-surah yang Allah Ta'ala sebut tentang nama kepada kiamat. Antaranya ialah Al-Haqah, antaranya ialah Al-Qari'ah, antaranya ialah Al-Zalzalah. Ini semua nama-nama kepada kiamat belakang. Ada nama-nama kepada kiamat yang Allah sendiri bagi nama kepada dia. Dan ada juga kiamat ni yang diberikan, yang Nabi sendiri memberikan nama kepada dia. Sebab tu hadis sekalian, pertama ulama sebut as-sa'ah itu nama kepada kiamat. Yang kedua ada juga ulama yang membahaskan bila sebut perkataan as-sa'ah, dia bersifat lebih umum daripada nama-nama kiamat yang lain. Kalau as-sa'ah, dia memang nama kepada kiamat, tetapi dia tidak sama macam al-haqah. Dia tak sama macam Al-Qari'ah. Dia tak sama macam Al-Zalzalah. Ini semua nama-nama kiamat belaka yang Allah Ta'ala berikan. Tetapi bila sebut saja Al-Haqah, dia nama kepada kiamat tetapi ada sifat dia. Bila sebut Al-Haqah, kan perkataan Al-Haqah ni dia datang daripada perkataan Haqqun. Haqqun ni kan maksudnya benar. Jadi bila Al-Haqah, nama kepada kiamat yang Allah beri sebagai Al-Haqah, dia membawa kepada sifat sesuatu perkara yang benar-benar akan terjadi. Jadi sifat kiamat tu ada sesuatu yang benar-benar terjadi. Percaya ke tak percaya, takut ke tak takut, gentar ke tak gentar, dia pasti akan terjadi. Karena tu namanya Al-Haqah. Al-Qari'ah, sesuatu yang akan terjadi. Memang dia terjadi. Kemudian Al-Zalzalah, goncangan. Salah satu nama kepada kiamat yang Allah Ta'ala beri antaranya Al-Zalzalah. Goncangan yang cukup dahsyat. Dia juga nama kepada kiamat tetapi dia merujuk kepada sifat ketika mana berlakunya kiamat tu. Goncangan yang cukup dahsyat. Jadi hadirin sekalian, ulama sebut tetapi bila datang daripada perkataan as-sa'ah. Walaupun sa'ah ni dia membawa kepada nama juga kepada kiamat tetapi perbahasannya umum. Ada ulama bahaskan hadis sekalian, as-sa'ah ni juga merujuk kepada tanda-tanda kiamat. Dan banyak dari kalangan ulama hadis bila mereka sebut tentang sa'ah ni, dia bukan hanya merujuk kepada hari kiamat tu, tetapi dia merujuk kepada
tanda-tanda akan berlakunya kiamat. Jadi bila Jibril alaihi salam dia tanya kepada Nabi ni, maknanya dua kata ulama. Kemudian dia tanya, pertama dia tanya bila berlaku kiamat. Bila Nabi menjawab, tidaklah orang yang ditanya ini lebih mengetahui berbanding orang yang bertanya. Jadinya bila Nabi bagi tahu, Nabi tak tahu. Maka dia datangkan pula soalan yang seterusnya, apakah tanda-tandanya? Kalau tarikh kita tak tahu, wahai Muhammad, hang pun tak tahu bila berlaku, aku pun tak tahu, kerana waktu berlakunya kiamat ini disimpan oleh Allah Ta'ala hanya dalam pengetahuan Allah sahaja. Tak ada siapa pun yang lebih mengetahui berbanding Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja. Jadinya, bila Nabi bagi tahu dengan jawapan begitu, maka Jibril pun dia susuri pula dengan soalan seterusnya. Kalau begitu, wahai Muhammad, apa tanda-tanda dia? Bila tarikh Allah Ta'ala tak bagi tahu, waktu Allah Ta'ala tak bagi tahu, tahun Allah Ta'ala tak bagi tahu, apa tanda-tanda dia? Maka salah satu daripada jawapan Nabi SAW ataupun khabaran Nabi SAW berkaitan dengan tanda-tanda kiamat. Kenapa saya sebut salah satu? Kerana banyak hadis. Terlalu banyak hadis daripada Nabi kita Muhammad SAW yang Nabi menceritakan tentang tanda-tanda kiamat. Sebab tu ada tanda besar, ada tanda kecil, habis sekalian. Antaranya habis sekalian yang disebutkan oleh Nabi, yang dijawabkan oleh Nabi SAW kepada pertanyaan Jibril ini, bila Jibril bertanya, فَأَخْبِرْنِي an amaratiha, maka khabarkan kepadaku wahai Rasulullah an amaratiha, tentang tanda-tandanya. Maka pada dialog itu Nabi jawab, antalida amatu rabbataha. Dalam riwayat yang lain, antalida amatu rabbaha. Azan belum ah? Tengok azan ah. Kalau rabbataha ni perempuan, kalau rabbaha ni maka dia jadi sekalian sedang di antara tanda-tanda kiamat, antaranya ialah apabila antalida amatu rabbataha, apabila antalida, apabila orang kata apa, bahawa lahirnya melahirkan ammatu, ibu ni akan tuan dia sendiri. Kalau hadis ni lah kan? Kalau riwayat ni lah, rabbataha ada ta tu, maka melahirkan tuan perempuannya sendiri. Apabila ibu melahirkan tuan perempuannya sendiri. Dalam riwayat yang lain tak ada ta, rabbaha, antalida amatu rabbaha, apabila ibu melahirkan tuannya sendiri, makna lelaki. Tapi ulama sebut hadis ini dia membawa kepada maksud tak kiralah ibu ni sama ada dia melahirkan tuan lelaki dia ataupun tuan perempuan dia. Sebab ada dua riwayat. Jadi yang dimaksudkan hadis sekalian, di antara tanda-tanda kiamat itu apabila seorang ibu melahirkan tuan dia sendiri. Jadi saya rujuk beberapa kitab syarah hadis-hadis sekalian, ada banyak pendapat dan pandangan ulama hadis. Yang boleh saya bawa pada hari ini hadis sekalian 4. Pertama kata ulama hadis, apa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW di akhir zaman, tanda-tanda kiamat ni antaranya ibu melahirkan tuan sendiri. Pendapat yang pertama, kalau menurut Al-Imam Ibn Hajar, maka dia menyebut bahawa memang pada zaman dulu, zaman Nabi SAW ataupun zaman sebelum Nabi menjadi Rasul, selalu berlakunya peperangan. Kemudian bila berlakunya peperangan, akan berlakunya penguasaan kepada tempat-tempat yang tertentu. Maka banyaklah hamba-hamba dari kalangan perempuan ni. Kemudian bila hamba ni banyak dari kalangan perempuan, maka apa nama ni, dia berkahwin dengan ataupun dia dimiliki oleh, dia menjadi hamba ataupun dimiliki oleh orang yang menawan. Katakanlah sama ada berlakunya peperangan pada zaman dulu ni,
sama ada Islam menang ataupun Islam tak menang, kan? Berlakunya pembukaan wilayah-wilayah Islam, kan? Kawasan-kawasan jajahan-jajahan Islam. Maka bila katakanlah tentera Islam tu menang kepada satu tempat tu, maka bila dah menang, maka yang ada di tempat tu akan menjadi tahanan dan juga tawanan. Perbahasan ulama, bila berlakunya peperangan, walaupun Islam dah menang, dah menguasai kawasan tersebut, tetapi ada pantang larang dalam Islam. Antaranya Nabi mengharamkan untuk orang-orang ataupun orang Islam yang berperang ni, pejuang-pejuang Islam ni, untuk bunuh orang-orang tua. Haram bunuh wanita-wanita yang tak ada tenaga. Haramnya bunuh kanak-kanak, haramnya bakar rumah-rumah, haramnya bakar ataupun runtuh tempat-tempat ibadah. Ini semua antara pantang larang yang dilarang oleh Nabi dalam peperangan. Bila kaum wanita ni tak dibunuh kerana mereka tidak memerang balik, bila berlaku perang tu mereka tak berlawan lah. Jadi mereka ni dijadikan tahanan. Bila dijadikan tahanan, maka pada waktu tu ada dari kalangan wanita-wanita ni, mereka menjadi tahanan kepada individu-individu pejuang-pejuang yang pada waktu tu dengan suka rela. Kalau mereka tak mau duduk dalam tahanan, maka mereka ni boleh buat pilihan untuk mereka duduk di bawah individu-individu pejuang-pejuang. Tetapi tak sama cara Islam ni dengan cara penjajah-penjajah yang menjajah wilayah Islam. Mereka melakukan kekerasan kepada wanita-wanita ni, dijadikan hamba dengan diskriminasi yang cukup dahsyat. Hadirin sekalian, waktu tu adalah waktu yang disebutkan oleh para ulama, budaya sistem penghambaan ni memang dah ada. Sebelum zaman kerasulan Nabi SAW, memang budaya penghambaan ni memang budaya yang masyarakat pada waktu tu dah sinonim dah. Bukan benda pelik dah. Jadi bila Islam datang, maka Islam bukan terus pancung ataupun bukan terus tolak budaya penghambaan ni, tetapi beransur-ansur mengikis ataupun meminimumkan sistem penghambaan ni. Jadi hadirin sekalian, bila wanita-wanita ni tak boleh dibunuh, maka mereka akan dimiliki oleh pejuang-pejuang ni. Maka waktu tu hadirin sekalian, ada yang dia masuk Islam, kemudian bila dah jadi hamba, maka pada waktu itu bila dah jadi hamba, maka ni berhubung dengan dia. Perhubungan di antara tuan dengan hamba dalam Islam ni adalah proses awal kepada kemerdekaan perempuan. Dia tak sama. Sebab tu kalau tuan-tuan buka fiqh, kitab fiqh kan, walaupun hari ni tak ada sistem hamba ni, tetapi perbahasan fiqh tentang hamba ni tetap masih ada. Kerana memang sistem ni ataupun orang kata budaya ni dulu dah ada dan orang kata dah sangat, orang kata dah melebar dah. Cumanya bila Islam datang, Islam memperbetulkan keadaan, bahkan meminimumkan hamba, sampailah hari ni tak ada dah hamba. Jadi macam mana cara Islam habis sekalian? Maka kalau diikutkan sebelum daripada Islam ni, maka bila berperang dia, perempuan tu akan terus jadi hamba. Jadi tuan dia ni akan buat apa suka, apa yang dia nak kepada hamba perempuan dia ni. Dan akhirnya bila dia dah tak suka, ni cara bukan Islam, dia akan jual. Tapi dalam Islam, dia tak boleh jual hamba perempuan ni. Kenapa? Bila dia dah ambil perempuan ni jadi hamba dia, maka dia boleh mengahwini hamba dia. Bila dia kahwin dengan hamba dia, maka bila hamba ni akan merdeka, bebas daripada penghambaan tu. Dia dalam fiqh, perempuan yang menjadi hamba ni, dia akan merdeka apabila dia telah melahirkan anak kepada tuan dia. Jadinya bila dalam Islam, hamba ni bila dia bersama sahaja dengan tuan dia, sampailah hamba ni melahirkan anak tuan dia, maka anak ni merdeka, bahkan ibu ni ataupun isteri dia tadi ni, hamba ni pun merdeka. Ini dalam Islam. Sebab tu hadis kan, bila mari cara Islam ni, lama kelamaan, maka hamba ni semakin lama semakin minimum, akhirnya sampai dah tak ada. Sebab tu dalam sejarah ataupun perundangan fiqh berkaitan dengan hamba ni, jasa Islam, perundangan Islam ni sangat besar ke arah membebaskan terutamanya golongan wanita kepada sistem ataupun budaya penghambaan.
Sebab tu hari ni hadis sekalian tak ada dah hamba. Karena bila Islam datang, dia buat cara yang sebegitu. Jadinya memang ada budaya. Dalam Islam pun ada fiqahnya. Bagaimana tuan kepada hamba ni, dia boleh menjadikan hamba dia itu melahirkan anak sendiri. Jadi hadirin sekalian, bila dah banyak berlaku peperangan, maka banyaklah benda ni berlaku. Jadi bila ibu ni dia nak merdeka, maka dia akan lahirkan anak tuan dia tu. Maka dia akan lahirkan anak daripada tuan dia tu. Maka bila dia lahir anak, maka kata Imam Ibn Hajar, itulah yang dimaksudkan oleh Nabi. Banyak. Tetapi yang dimaksudkan oleh Imam Ibn Hajar ni, maksud banyak itu kerana banyaknya berlaku peperangan. Jadi bila banyak berlaku peperangan, wilayah-wilayah ni pun bertambah, maka banyaklah wanita-wanita ni menjadi hamba. Tetapi dalam Islam, itu antaranya proses untuk memerdekakan hamba. Jadi jangan salah faham. Islam, fiqh dia terhadap sistem penghambaan ni, dia lain hadis sekalian berbanding dengan penghambaan yang kita kalau dengar daripada kacamata yang bukan Islam. Sebab tu kalau kita tengok antara dalam fiqh kan, penghambaan ni memang tak boleh dibuang. Contoh kalau kesalahan dalam fiqh bagi suami dan isteri di bulan Ramadan. Katakanlah suami dan isteri di bulan Ramadan di siang hari waktu berpuasa mereka terlanjur, terlajak bersama bersetubuh. Maka di antara apa dia punya kifarat dia? Kifarat dia yang pertama dalam fiqh, dia ni kifarat dia kena memerdekakan seorang hamba. Tapi zaman lah mana nak cari hamba untuk dimerdekakan, untuk dia bayar kifarat di atas kesalahan suami dan isteri di bulan Ramadan tu. Jadi memang benda ni tak boleh dibuang hadis sekalian, memang ada. Dia orang yang melakukan kesalahan tu, maka di antara kifarat dia mesti memerdekakan hamba. Kalau tak mampu, maka dia perlu berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Kalau tak mampu juga, maka dia perlu memberikan makan kepada 60 orang fakir miskin. Tetapi tetap ada dalam fiqh tu tentang memerdekakan hamba. Cumanya hadis sekalian sekarang ni dah tak ada. Ini di antara jasa kata ulama berkaitan dengan perundangan Islam ni. Jadi hadis sekalian, memang kalau menurut pandangan yang pertama Imam Ibn Hajar disebut, maksud yang Nabi SAW bagi tahu bahawa di akhir zaman ni, di antara tanda-tanda akhir zaman itu ialah antalida amatu rabbataha ni, dia merujuk kepada maksud itu. Yang kedua, kata ulama hadis, maksudnya ialah hamba perempuan yang dinikahi oleh tuannya dan lahirkan anak, kemudian anak menjadi tuan kepada ibunya. Ibu ni pula, bila dia ni masih lagi hamba, kemudian dia dijual. Yang ni hak yang bukan Islam lah. Dia dijual pula. Kalau dalam Islam, yang ni dalam fiqh disebut umul walad. Ibu yang melahirkan anak tuan tadi ni. Umul walad ni hukumnya haram dijual. Tapi memang disebut oleh ulama, salah satu maksud yang Nabi maksudkan pada hadis tu. Bila ibu ni dijual, ni bukan cara Islam dah. Bila dijual, dibeli pula oleh tuan lain. Kemudian dijual pula oleh tuan tu, dibeli pula oleh tuan lain. Akhirnya yang beli tu anak dia sendiri. Memang ada di antara hadis kalian budaya pada zaman dulu, akhirnya yang beli tu anak dia. Anak daripada tuan mula-mula tu. Bila dia beli, maka mak dia tu status apa? Hamba. Ini di antara budaya yang berlaku di zaman Arab dulu, hadis kalian. Kemudian antara pandangan yang ketiga, maksud antalida amatu rabbataha itu ialah ibu ni ibu menjadi hamba dijual oleh tuannya dan tuan yang lain pula. Ini yang saya sebutkan tadi habis sekali. Pandangan yang keempat. Pandangan yang keempat pada saya secara peribadi, saya lebih cenderung kepada pandangan yang keempat ni. Ulama sebut yang dimaksudkan ialah tanda-tanda akhir zaman itu ibu melahirkan tuannya sendiri. Maknanya kata ulama ialah kasratil uquqil awladi li ummahatihim. Yang ni makna uquq ni derhaka. Terlalu banyak berlakunya derhaka al-aulad
anak-anak ni kepada li ummahatihim, kepada ibu ayah mereka sendiri. Jadi kalau ikutkan hadis ni, kata pandangan yang keempat, antalida amatu rabbataha, ibu melahirkan tuannya, maka sifat ayat tu adalah majas. Kalau orang yang mengaji ilmu balaghah ni, dia tahulah majas ni kiasan. Kias Nabi SAW ni, Nabi kiaskan kepada yang Nabi maksudkan bahawa akhir zaman ini ibu melahirkan tuan dia, maka sifat anak tu dia tidak bersifat seperti mana sifat sepatutnya seorang anak kepada ibu dan ayah. Tetapi sifat anak tu di akhir zaman dia akan jadi apa? Dia kononnya bercakap dengan mak ayah dia, dia berinteraksi dengan mak ayah dia, macam dia tu raja, macam dia tu tuan, mak ayah dia tu, orang kata apa? Duduk bawah dia. Kalau yang ni hadis sekalian, kebanyakan ulama lebih menyebut tentang pandangan keempat. Kasratul uquqil auladi li ummahatihim. Banyaknya berlakunya derhaka anak-anak kepada ibu dan ayah sendiri. Antara yang mereka lakukan disebut oleh ulama, fayu'amilunahum mu'amalata sayyidi amatahu. Sehingga seorang anak itu berinteraksi dengan ibu dan ayahnya seperti mana berinteraksi seorang tuan kepada hamba dia. Dia kata yang dimaksudkan tu sampailah anak ni dia berurusan, bermuamalat, berinteraksi, bergaul dengan mak dia tu, dengan mak dan ayah dia ni seperti mana mak dia ni macam kedudukan tu bukan mak. Dan kedudukan anak ni bila dia berhubung dengan mak ayah dia ni, berinteraksi dengan mak ayah dia ni, macam dia ni tuan, dia ni raja, dia ni bos. Mak ayah dia tu macam hamba dia. Bukan oleh ulama lagi pada pandangan tempat ni, macam mana min ihanati, sampai ke tahap anak-anak ni sampai ke tahap min ihanati, sampai ke tahap menghina mak dan ayah tu dengan lidah mereka. Wasabbi, dan sampai ke tahap caci maki, sumpah seranah ibu dan ayah dia. Yang ni yang kata ulama pandangan yang keempat. Jadi hadirin sekalian, kalau pandangan yang keempat ni kata ulama ada sandaran besar dia. Dengan hadis-hadis berbentuk amaran Nabi, di antaranya amaran Nabi berkaitan dengan akhir zaman. Sebelum daripada ni kan, kita ada baca satu hadis juga dalam kitab yang sama. Yang Nabi sebut, la taqumu sa'ah hatta yakuna al-waladul ghaidha. Tak akan berlakunya kiamat, kata Nabi, sehinggalah kamu akan dapati pada waktu itu al-waladul ghaidha. Sifat anak-anak ni panas, ataupun sifat anak-anak ni panas dan sentiasa marah kepada ibu dan ayah dia. Jadi kalau anak-anak yang suka tengking, maki, hamun, marah anak-anak kepada mak dia ni, itu kata Nabi di antara tanda-tanda dekatnya kita dengan kiamat. Dan kata ulama, hadis ni, maksud yang keempat tadi ni, dia ada sandaran yang kuat, antaranya sandaran hadis amaran Nabi berkaitan dengan tanda akhir zaman, iaitu hadis yang kedua ni. Jadi hadirin sekalian, kalau kita tengok tanda-tanda ni adalah tanda-tanda yang dah berlaku. Dan saya yakin bila kita sebut tentang bab ni hadirin sekalian, orang tak pelik dah dengar. Sebab bukan kata kalau ikutkan kata ni, pandangan ni antara muamalat ibu dan anak dan mak ayah, anak dengan mak ayah ni yang disebutkan min ihanati wasabbi, makna bila dia berdepan dengan mak ayah dia, dia selalu tengking, menghina mak ayah dia. Yang kedua, caci maki, cela mencela mak ayah sendiri. Satu. Ini bukan tahap ni dah kita hadis sekalian. Yang viral kan, tuan-tuan tengok tak? Viral di Malaysia. Dulu pernah viral Malaysia, hangat hadis sekalian. Anak ni sampai pukul mak dia kan. Tuan tahu tak? Ni bukan negara jauh ni, dalam negara kita. Viral pula, rakam pula, pula hadis sekalian dalam TikTok. Semua orang duk tengok. Sampai tarik rambut, mak dia tumbuk sepok, heret, turun tangga kan. Tuan-tuan tak tahu ke? Tak tahu. Kalau saya sebut terperinci lagi bahaya. Dan anak-anak dia ada apa? Allahu a'lam. Peniaga nasi lemak kan. Orang ingat kan? Memang viral.
Bila orang cek-cek, mak betul. Ni bukan mak angkat, ni bukan mak teridak, ni mak betul, mak kandung. Yang belasah ni bukan seorang anak, pakat adik-beradik, pukul mak sendiri. Banyaklah. Wallahu a'lam lah. Walaupun teruk macam mana mak ni layan anak-anak, tapi boleh ke sampai ke tahap macam tu? Walaupun ada perbahasan, wallahu a'lam, kita tak tahu. Tapi ni yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kalau kedudukan yang macam tu, siapa pada kedudukan Tuhan, siapa pada kedudukan hamba? Yang dipukulkah Tuhan ataupun yang dipukul itu hamba? Lah ni yang dipukul siapa? Yang dipukul ni mak yang mengandung, melahirkan. Katakanlah memang ibu ni tak bertanggungjawab kepada anak-anak. Adakah Islam menghalalkan anak dia balas balik dengan cara itu? Tak. Dia tetap dikira derhaka. Sebab tu kata Nabi SAW ni, ikut pandangan yang keempat ini, kasratul uquq, berlaku banyaknya kederhakaan anak-anak kepada ibu dan ayah dia sendiri. Terutamanya pada fayu'amilunahum mu'amalat sayyidi amatahu. Ketika mana ibu dan anak ni, anak ni berinteraksi dengan ibu dan ayah dia. Berhubung, mereka bermuamalah ataupun berhubung ni dalam keadaan anak ni kedudukan dia bukan macam kedudukan sifat seorang anak. Tetapi anak ni waktu berhubung dengan mak ayah ni dengan penuh caci makinya, dengan cakap tengkingnya, herdik, maki, hamun mak ayahnya, maka kedudukan anak tu macam tuan, kedudukan ibu tu pula macam hamba. Disepak, diterajang, dimaki. Habislah. Sambung sikit lah. Baik. Kita boleh faham hadis ni kan. Jadi menurut hadis dan juga menurut pandangan para ulama. Jadi hadirin sekalian, maka kata ulama, antara pandangan yang paling kuat kepada maksud itu adalah makna yang diambil daripada maksud kias tu. Jadi kias tu maknanya majaz ataupun kinayah tu kasratil uquqil auladi li ummahatihim. Banyak berlakunya derhaka anak-anak kepada ibu dan ayah mereka sendiri. Wa yu'amilunahum mu'amalata sayyidi amatahu. Sehingga kan seorang anak itu berinteraksi dengan ibu ayahnya seperti mana interaksi seorang tuan kepada ibunya sendiri. Jadi hadirin sekalian, ini menjadi pandangan yang kuat oleh para ulama. Dan kalau kita cermati hadirin sekalian, inilah yang banyak sudah berlaku hadirin sekalian. Cuma yang kita harapkan mudah-mudahan apa yang berlaku ini kita tidak terlibat. Sebab dah ada nasihat ataupun amaran daripada Nabi SAW. Itu tak apalah cerita orang. Takut anak-anak kita pula, wa na'udzubillah hadirin sekalian, yang meninggikan suara waktu bercakap. Sedangkan perkara-perkara itu adalah perkara yang ada larangan yang cukup besar daripada Allah. Sampai ke tahap tak boleh fala takul lahuma uff, bercakap ataupun menyebut dengan perkataan kepada ibu dan ayah itu pun diharamkan, dosa besar habis sekalian. Jadi semua ni kata ulama, bila dah nak jadi akhir zaman, semua tu akan terbalik. Sifat terbalik tu maknanya sepatutnya anak-anak ni akan bercakap lembut dengan mak ayah. Tapi bila akhir zaman dia jadi terbalik. Orang tu dah panggil terbalik kot. Jadi bila anak sepatutnya akan bercakap lembut dengan mak ayah, tapi dia jadi terbalik. Bila bercakap dengan mak ayah kira cepat panas saja. Dengan kawan-kawan okey. Dengan kawan-kawan tempat kerja okey. Dengan kawan-kawan di luar okey. Tapi bila dengan mak ayah ni sedap-sedap cepat melenting. Yang ni semua tanda-tanda yang disebutkan oleh Nabi. La taqumu sa'ah, tak akan berlakunya kiamat hatta yakunal waladul ghaidha. Tak akan berlakunya kiamat sehinggalah pada waktu tu kamu akan dapati, kata Nabi, anak-anak ni semua jenis sifat dia ghaidha, cepat marah kepada ibu dan ayah. Silap sikit dia marah. Jadi hadirin sekalian, kalau kita dapati benda ni berlaku di sekitar kita, anak cucu kita ke, maka kita beringatlah dengan pesanan Nabi SAW. Maksudnya apa? Dia akan membawa kepada kehancuran sebenar. Sebelum berlakunya kiamat yang sebenar-benar ni, maka akan berlakunya kiamat-kiamat kecil ni. Inilah yang dimaksudkan kiamat kecil. Kiamat ni kan kehancuran. Sistem rumah tangga hancur. Maka adab, akhlak, nilai hancur.
kiamat habis. Sehingga last kali dunia ni sebelum berlaku kiamat, dia akan dipimpin oleh orang-orang yang hancur. Lepas tu kalau tuan-tuan tengok ada hadis, walaupun sifat hadis ni dhaif, tuan-tuan cari hadis yang menceritakan tentang Zu Suwaiqatin, seorang lelaki yang akhir sekali sebelum Allah kiamatkan dunia ni, maka dia memimpin tentera membawa dunia ini kepada kehancuran. Dan pada waktu itulah hadis sekalian, dia memerangi siapapun orang baik-baik. Berlakunya penzinaan, berzina ni tepi-tepi jalan dia. Memang pada waktu tu semua orang jahat-jahat saja. Dan orang yang baik-baik waktu tu Allah mematikan waktu tu. Dan akhirnya golongan inilah hadis sekalian yang meruntuhkan Kaabah. Sehingga kata Nabi SAW, la taqumu sa'ah hatta la yuhajjal bait. Tak akan berlakunya kiamat sehinggalah manusia tak boleh lagi nak pergi buat haji dan umrah. Kerana Kaabah itu pun telah diruntuhkan. Yang meruntuhkan Zu Suwaiqatin yang disebutkan dalam hadis tersebut, hadis sekalian. Jadi hadis sekalian, memang sebelum Allah kiamatkan bumi ni, maka Allah akan biarkan bumi ini dihuni dan dipimpin oleh orang jahat. Dia akan membawa kepada kebinasaan dan kehancuran. Sebab tu dunia ni sebelum dia hancur kiamat, maka yang akan diperlihatkan kehancuran demi kehancuran lain. Akhlak, nilai manusia dah hancur. Rumah tangga hancur, suami isteri berperang. Kemudian isteri khianati suami, suami khianati isteri, anak khianati. Dan ini dia akan menjadi kepada kehancuran demi kehancuran. Tapi hadis sekalian yang saya tertarik bila saya baca tadi hadis sekalian. Sebelum nak sampai ni saya baca berapa riwayat-riwayat. Ada juga hadis yang menyebut anak-anak yang jadi macam ini di antaranya berpunca pada mak ayah. Itu memang hadis jelas pun Nabi sebut. Mungkin kerana salah didikan di peringkat awal. Antara pandangan ulama yang saya baca tadi hadis sekalian, antaranya kerana salah meletakkan kasih sayang kepada anak. Kadang-kadang ada jenis mak ayah ni hadis sekalian yang dia terlalu mengasihi sayang ke anak dia daripada kecil. Sampai dia tak sedar dia telah mendidik anak dia tu untuk menjadi tuan dia sendiri nanti. Sampai ke tahap dia sendiri buat. Dia tak mau bagi anak dia buat kerja. Dia punya sayang ke anak dia ni sampai ke tahap apa kerja pun dia tak ajak anak dia. Sampailah kali, sampai ketua dia terpaksa bekerja dengan anak-anak. Kadang-kadang secara tak sedar, anak ni menjadi majikan kepada mak dan ayah. Main pula cucu, orang tua dah tak larat dah. Memang kadang-kadang Tok Wan ni, dia lebih suka dia jaga banding dia bagi orang jaga. Memang dia suka. Tapi kata ulama di sana takut. Takut kita ni pada waktu tu, kita dah berkedudukan menjadi majikan kepada mak dan ayah kita tu sendiri. Mak jagalah anak saya, nanti cukup bulan saya bagi. Mak nak berapa? Ayah nak berapa? Pada saya bagi ke orang. Boleh tak boleh? Ulama kata boleh, tak ada masalah. Tapi jangan sampai ke tahap kita menganggap itu adalah upah di atas kerja dia. Anak bagi tu setakat hadiah, kita bawa dia berjalan, bawa pergi umrah, bawa pergi makan nangis sebab dia tolong jaga. Tak ada masalah, tapi jangan sampai dia ni pula diikat tiap-tiap bulan dapat gaji. Kita pun tiap-tiap bulan duk ingat nak bagi upah gaji kepada dia sebab jaga anak kita. Cara tak langsung kita pun tak sengaja. Kan ada riwayat yang disebutkan bila syarah bab ni. Adakah riwayat di hari akhirat nanti, bila ada anak-anak yang nak masuk ke dalam syurga, mak akan masuk ke dalam neraka, kemudian sebelum masuk syurga, sebelum masuk neraka, Allah tukar. Mak ganti tempat masuk ke syurga, mak ayah ganti tempat anak masuk syurga, anak pula ganti mak ayah ni masuk neraka. Kemudian disebutkan oleh Nabi SAW lagi dalam riwayat tu, ibu nak masuk ke syurga dengan ayah ni masuk syurga, kemudian bila ada dialog dia, Allah tukar pula. Anak dapat masuk syurga, mak dengan ayah diganti masuk neraka. Ringkas hadis sekalian, di antara dialog dalam riwayat tu, bila anak-anak ni nak masuk syurga, maka mak dan ayah ni masuk neraka. Maka pada waktu tu mak dan ayah ni bagi tahu ke Allah, wahai Allah, macam mana anak-anak kami boleh masuk syurga? Sedangkan mereka ni, wahai Allah, pakaian itu aku yang bagi. Mak ni pula kata, aku yang buat masak, aku yang masak mereka makan, wahai Allah, sampai mereka boleh besar. Ayah ni pula kata, wahai Allah, macam mana anakku boleh masuk syurga, aku masuk neraka. Sedangkan aku yang bekerja keras untuk dia boleh sekolah, dia boleh belajar, dia boleh membesar. Maka bila Allah Ta'ala dengar
rayuan mak ayah ni kerana mempertikaikan anak-anak. Sebab tu di hari akhirat ni habis sekalian Allah sebut dah. Sampai mak dengan anak tu habis sekalian dia tak peduli dah. Yang peduli di hari akhirat ni ialah nafsi-nafsi ya. Aku selamat ke? Aku tak selamat. Anak-anak pun dia tak akan peduli dah mak ayah waktu tu. Yang dipedulikan semua kita di hari akhirat ni nafsi-nafsi ya. Tak sempat dah ibu nak fikir tentang anak. Sebab dia tengok dosa dia pun lebih menakutkan. Tak sempat dah ayah nak peduli tentang anak di hari akhirat. Lah bolehlah kita gagah belagak cakap. Kami ni sampai ke syurga bersama. Lah habis sekalian. Tapi di hari akhirat tak ada dah nak fikir orang lain. Ibu yang menyusukan anak waktu di dunia pun dia tak ingat dah anak yang disusukan di hari akhirat. Anak waktu tu semua dibayangi, diruntun dengan dosa-dosa kita masing-masing. Depan kita ni selamat ataupun tak selamat. Syurga ataupun neraka. Yang tu yang kita fikir. Sampai bila berlaku anak nak masuk syurga pun ada dialog. Mak dan ayah ni. Wahai Allah, macam mana anak aku boleh masuk syurga? Dan aku pula tak boleh masuk syurga. Sedangkan pakaian yang dia pakai di dunia tu hasil daripada duit aku. Makanan yang memberikan dia ni boleh jadi besar. Dia membesar ni adalah makanan yang aku masak. Ni dialog mak dan ayah. Kemudian Allah kata, wahai anak-anak, macam mana ni? Kalau kamu tak boleh jawab, maka mak kamu ganti tempat kamu, ayah kamu ganti tempat kamu pula pindah. Anak-anak ni jawab, kata Nabi SAW. Apa dia jawab? Dan riwayat tersebut, anak-anak ni kata, wahai Allah, memang ayahku dulu berikan pakaian untuk aku pakai. Memang mak aku dulu masak untuk aku makan. Tapi kau tanya dia, wahai Allah, adakah pakaian yang dia kenakan kepada aku ni, yang dia bagi kepada aku ni, adalah pakaian yang dia beli dan bagi kepada aku untuk aku beribadah kepada kamu? Atau pakaian yang dia bagi kepada aku ni supaya aku ni ada pakaian sama macam orang lain ada pakaian? Dia boleh bagi aku makan ni, dia bekerja untuk bagi aku makan, aku besar ni. Kerana apa? Kalau kerana untuk aku solat, aku abdikan diri kepada aku. Ya wahai Allah, aku mohon kepada kamu, aku boleh tukar dengan mak aku, dia masuk syurga. Boleh tukar aku dengan ayah aku, dia masuk syurga. Tapi tanya dulu ayahku, wahai Allah, adakah dia buat ni kerana nak ibadah pada kamu ataupun kerana dia nak aku ni sama macam orang lain di dunia? Tujuan dia dunia bukan kerana kamu, wahai Allah. Maka Allah tanya pula, apa tujuan kamu? Dihitung tujuan-tujuan ni. Maka satu pun tak ada. Pakaian yang diberikan bukan untuk solat, bukan untuk sujud pada Allah. Tapi diberikan kerana abang dia ada pakaian, maka adik dapat pakaian. Kenapa diberikan makan, orang lain dapat makan sedap, maka anakku pun mesti makan sedap. Maknanya tujuan pakaian, tempat tinggal, makanan anak-anak kerana dunia. Maka Allah bagi keuntungan dunia saja, akhirat tak ada. Maka inilah yang disebutkan oleh ulama. Hadis sekalian, cara bagaimana kata ulama dosa ataupun kesilapan ibu dan ayah kepada anak. Dan last sekali hadis sekalian, anak ni membesar dalam keadaan tidak ada keberkatan daripada Allah. Akhirnya yang dia dapat keuntungan dunia, kejayaan dunia anak-anak ni, tapi keberkatannya tidak ada. Walaupun anak-anak ni berjaya, tetapi dia tidak akan rasa segan ataupun takkan ada rasa bersalah untuk dia meletakkan ibu dan ayah ni di bawah tapak kaki dia habis sekalian. Sebab tu kata ulama, semua ni ada asal muasal dia habis sekalian. Baik, yang terakhir habis sekalian, yang disebutkan oleh Nabi, antaranya orang-orang yang tidak berkasut, tidak berpakaian, duduk di pendalaman, asal kerja mereka ni duduk jaga kambing saja. Dan mereka ni pula orang yang yataqawaluna bil bunyan. Mereka lah akan menjadi orang yang berlumba-lumba membina bangunan yang tinggi-tinggi di akhir zaman. Kalau saya baca syarah hadis sekalian, ada ulama hadis sebut, inilah sebenarnya yang telah berlaku di Saudi. Kebanyakan orang yang hari ini menjadi kaya-kaya yang asal-asal keturunan mereka ni hamba. Asal-asal mereka tu adalah badui yang duduk di pendalaman. Kalau itu di Saudi lah. Tapi kalau kita cermati balik, apa bezanya dengan kita? Apa beza dengan kita dalam Malaysia? Kalau kita tengok habis sekalian, asal kita kan, orang kata apa, bumi putra ni. Kita tuan asalnya. Kita tuan orang Melayu, tuan tanah Melayu ni. Dan adalah beberapa faktor-faktor masuknya warga Malaysia sekarang ni asalnya daripada China, daripada India. Asal mereka mari ke sini ni sebagai apa?
Mereka tak masuk dalam negara ni terus jadi tokek, terus jadi tuan dah. Kan asal mereka biji timah, getah. Kan? Asal mereka. Ini sejarah. Bukan perkecil, bukan persenda dah. Tapi nak hadis ni, ada tak kaitan? Tapi bila tanya balik sekarang ni, kita nilai balik sekarang, siapa banyak jadi tuan kepada bangunan-bangunan yang sah? Siapa yang pegang ekonomi? Siapa yang jadi tokek? Kita kan salahkan mereka. Tapi Nabi sebut dah. Yang kalau ikutkan asalnya hadis ni, golongan-golongan hak yang dulu duduk di pendalaman, jauh daripada pekan ni. Cukup tak bertamadun. Pakaian pun tak ada. Ni Nabi sebut. Tidak berkasut, tidak berpakaian. Kerja mereka duduk di pendalaman, jaga kambingnya. Dan akhir zaman kata Nabi, tiba-tiba mereka lah yang menjadi tokek-tokek besar yang berkuasa bina bangunan yang tinggi-tinggi, kata Nabi. Di akhir zaman. Kalau tengok kita pun, apa kurang? Adalah orang Malaysia, orang Melayu kan, Bumi Putra yang kaya-kaya, ada bangunan tinggi-tinggi. Tapi kalau tengok, siapa lagi banyak? Ini bukan apa nama ni, orang kata resis ke apa tak. Ini hadis. Ini tanda kiamat. Sepatutnya kita orang Islam, hadis ni 1400 tahun lebih. Dan sepatutnya kita lebih berwaspada tentang perkara ni. Sebab tu hari ni hadis sekalian, yang ni kesan yang kita dapati, dan ini semua dah diamarankan awal oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup sekadar tu hadis sekalian. Mudah-mudahan Allah berkati kita, Allah rahmati kita. Terkasar bahasa, saya minta ampun, minta maaf banyak-banyak. Hadis sekalian, tu di belakang sana tu ada tung.